Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Menubuhkan jemaah Islam dan bersama dengan jemaah Islam itu sunnah yang wajib. Macam mana nak tegakkan negara seorang-seorang? Ya. Nak tegakkan Islam seorang-seorang boleh? Tak boleh. Nak tegakkan perlembagaan Al-Quran boleh seorang-seorang? Tak boleh. Nak tegakkan negara seorang-seorang boleh? Tak boleh. Maka kena ada jemaah. Maka wajib ada jemaah. Di bila mana dah ada jemaah, wajib menyertai jemaah. Mana dalil? Dalam surah Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu satu umat. Umat di sini tuan-tuan, oleh kerana di kalangan kamu ni dah umat, maka umat di sini salah satunya ialah satu puak, satu golongan, satu NGO, satu jemaah, satu persatuan, apa-apa je lah. Ya. Termasuklah yang kita sebut satu parti kalau perlu. Tapi walau bagaimanapun bahasa Arabnya jamaah. Kan? Tujuan apa jemaah itu? Yad'una ilal khair, untuk mengajak manusia kepada kebajikan. Kalau tuan-tuan rujuk salah satu tafsir, apa makna al-khair di situ? Al-Islam. Iaitu cuba rujuk ayat ni dalam tafsir-tafsir, salah satunya al-khair iaitu menyeru manusia kepada Islam. Bila mana nak seru manusia kepada Islam, mesti ada jemaah Islam. Bila mana ada jemaah Islam, wajib berserta dengan jemaah tersebut. Maka sebab tu baginda Rasulullah SAW dia ada sahabat-sahabat kiri dan kanan dia. Ya, yang utama, sahabat-sahabat utama yang digelar kibarus sahabah. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Inilah jemaah yang mereka inilah membangunkan Islam di kota Madinah. Ni hadis ni selalu tuan-tuan baca. Alaika bi jama'atil muslimin wa imamihim. Alaika, kamu wajib, ya, bi jama'atil muslimin, bersama dengan jemaah kaum muslimin, wa imamihim, dan pemimpin jemaah kaum muslimin. Di sini tuan-tuan, walaupun penghuraiannya adalah panjang, ya, ada kata jemaah muslimin ini ialah ahli sunnah wal jamaah kaum muslimin yang besar, yang disebut sawadul a'zam. Ya, majoriti kaum muslimin ialah ahli sunnah wal jamaah. Maka kita kena duduk di dalam ahli sunnah wal jamaah dan pemimpin ahli sunnah wal jamaah. Dan termasuklah juga ditafsirkan oleh ulama-ulama kita, jemaah-jemaah Islam yang bergerak menegakkan Islam, menggerakkan hukum-hukum Islam ni, memperjuangkan Islam ni tuan-tuan, ya, kita kena bersama dengan mereka. Yang terakhirnya, semua perkara yang diwajibkan oleh baginda Rasul itu adalah wajib. Okey, selesai tuan-tuan. Boleh insya-Allah tuan-tuan, ya. Jadi 4 perkara ni tuan-tuan jangan lupa. Ni sunnah yang wajib. Tegakkan Islam, ya, tegakkan Al-Quran sebagai sebuah perlembagaan, menegakkan sebuah negara Islam, dan menubuhkan jemaah dan wajib bersama dengan jemaah. Ni wajib. Ya tuan-tuan, ya. Ni kalau kita sebut yang ni, ramai tuan-tuan sekalian, ada yang tak setuju tu biarlah. Mana sunah-sunah yang sunat? Ni biasalah tuan-tuan, yang tuan-tuan sudah tahu, membaca Quran sunat, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sunat, berzikir sunat, ya, zikir lepas sembahyang atau zikir bila-bila masa pun sunat, puasa-puasa sunat, solat-solat sunat, memberi makan kepada fakir miskin, membantu anak yatim, ya, kemudian cara nak tidur sunat, ya, tuan-tuan nak tidur, cara tuan-tuan makan, cara berpakaian mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, ziarah dan lain-lain, itu sunat. Okey, selesai, ya. Muka surat 190 yang hukumnya harus. Ada sunnah-sunnah Nabi yang harus kita buat pun tak apa, kita tak buat pun tak mengapa, kita ikut pun tak apa, kita tak ikut pun tak apa. Tapi kalau kita ikut dengan niat, kerana niat, maka kita dapat pahala yang besar. Tapi tidak sampai sunat, tidak sampai wajib. Contohnya, di sana juga terdapat sunnah-sunnah yang hukumnya harus untuk kita memilih. Di antara beberapa sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka harus bagi kita untuk memilih, ya, salah satu atau meninggalkan salah satu, atau harus kita melaksanakan kedua-duanya, terletak pada keadaan dan keperluan semasa. Di antara sunnah-sunnah Nabi yang harus ialah yang pertama sekali marhalah atau peringkat-peringkat dakwah. Di antara marhalah sir, rahsia, dan marhalah jahar, terang-terangan. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan sedia maklum dalam kita belajar sirah. Apabila kita belajar sirah, Nabi dalam usaha dakwah ada beberapa tahap. Pertama, sir. Sir ni senyap-senyap. Ia buat usrah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ia berdakwah secara diam-diam. Sampai satu ketika pula Nabi guna jahar, terang-terangan Nabi berisytihar, Nabi berdakwah. Sama juga
Peringkat awalnya Nabi bertahan. Sahabat-sahabat Nabi sampai pergi mengadu, wahai Rasulullah, bila lagi kita nak tunjuk kekuatan kita ni? Ya kan, ada seorang sahabat Nabi itu pergi mengadu, wahai Rasulullah, kami dah tak tahan, dah diseksa dan sebagainya. Tapi masa tu Nabi bertahan walaupun dalam keadaan mana sekalipun. Maka benda-benda begini ni tuan-tuan, kita tengok situasi semasa. Saya minta maaf, saya sebut beginilah. Macam tuan-tuan kerja kerajaan. Tuan-tuan ni duduk belah mana ni sebenarnya ni? Duduk belah kerajaan ke belah pembangkang? Contohlah tuan-tuan ya. Maka ada sahabat-sahabat kita tak perlu dia isytiharkan dia belah mana-mana. Ya, kerana bekerja kerajaan itu satu tuntutan juga. Ya, kerana kita memenuhi tuntutan fardu kifayah. Ya. Maka duduklah di situ. Macam pensyarah-pensyarah UiTM kan? Betul. Kawan-kawan saya, pak saudara saya pun ada kat situ. Maka macam mana tu? Nak terang-terang ke? Jangan. Dalam dunia yang ada hari ni terang-terang tuan-tuan, tak kena gaya. Dulu dia hantar apa? Hantar ke mana? Gua Musang ke apa? Tu zaman, ingat zaman-zaman dulu. Zaman sekarang pun tengoklah sikit lagi tuan-tuan sekalian. Cubalah kalau nak tahu. Tapi maka orang ini penuh sir. Dia duduk diam-diam, tapi dalam hati dia jiwa perjuangan. Maka dia bantu dengan kadar kemampuan yang dia boleh. Dia bantu di belah belakang dengan kepakaran dia yang ada. Tapi kalau macam saya ni tak kerja kerajaan ni tuan-tuan, terang-terang kita. Betul ya? Waktu saya minta maaf lah, saya tak akan kerja kerajaan suatu hari nanti sampai bila-bila. Harap-harap gitulah tuan-tuan ya. Tapi tengoklah kerajaan mana. Kalau kerajaan Islam, kita wajib bantu. Betul tuan? Kalau kerajaan dengan apa yang ada, dengan dasarnya tidak Islam, dasarnya sekular, buat apa kita masuk dalam tu? Sebab kita boleh bebas. Yang tuan-tuan sudah terpaksa di situ, tak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang kita jangan hukum kawan-kawan kita ni penakut lah ni. Orang ajak keluar jangan-jangan 4 tahun sekali pun tak nak. Duduklah jangan-jangan sekali 4 tahun duduk kat pondok yang panah-panah tu. Tak boleh, dia tak boleh. Maka dia biar dia di situ. Jangan kata dia. Kadang-kadang kita jemput dia suruh ceramah kat petang-petang. Dia kata, minta maaf saya tak boleh. Kenapa takut? Jangan kata kat kawan-kawan takut. Kita menafaatkan dia dengan kadar kemampuan dia. Kenapa? Kerana itu ada kaedah-kaedah. Ada yang sir, ada yang jahar. Kalau tuan-tuan nak terang-terang, boleh terang-terang, tak ada masalah. Tapi ada juga dulu cikgu-cikgu kan, cikgu-cikgu dia peduli apa, tukar kat mana-mana pun, gitulah dia tuan-tuan. Ya. Kan dulu kawan-kawan saya ustaz-ustaz tukarlah mana. Ni kuat sangat ni, pergi Sabah. Pergilah Sabah, buka kat Sabah. Tapi ada orang dia letih, dia lemah, dia lesu, dia kena tekan. Yang ini biarlah, duduklah dia situ. Itu sunnah Nabi yang sir, ada yang jahar. Uslubud dakwah, pendekatan dakwah. Ya. Sama ada pendekatan itu ialah tarhib atau targhib. Kita memberi galakan ataupun kita memberi amaran. Kita berlembut, kita berhikmah, atau kita bertegas. Boleh, mana-mana boleh. Tak ada benda-benda Nabi tegas sampai merah muka Nabi. Tapi ada benda-benda Nabi bertolak ansur sehingga kan orang buat apa dia pun dia bertolak ansur. Maka benda-benda begini ni adalah benda-benda yang harus. Tapi dengan niat ikut Nabi kerana Allah, maka dapat pahala. Walau bagaimanapun tak boleh mesti begini, tak boleh. Kerana dakwah ini luas. Contoh, sahabat-sahabat kita di kalangan orang tabligh, dia mengambil pendekatannya pergi rumah ke rumah. Okey, silakanlah. Ya. Jangan pula dia menafikan yang orang lain. Sama juga yang kita duk mengajar ni, kita kata kita niat dakwah. Jangan pula yang orang duk mendasyik, duk menyanyi dengan lagu-lagu Islamik itu, kita kata ni tak dakwah ni. Tak, ada macam-macam cara tuan-tuan. Yang pastinya mengajak orang kembali kepada Allah. Macam tuan-tuan kan, tuan-tuan ni pendakwah ke pengapa ni? Saya bukan pendakwah ustaz lah pendakwah. Tak. Kalau kita belajar bab dakwah, semua orang Islam lelaki dan perempuan yang mukallaf wajib melaksanakan dakwah. Apa hukum dakwah? Wajib. Kerana itu adalah tugas Rasulullah yang Allah SWT tinggalkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Inilah kelebihan kita semua tuan-tuan. Tidak ada satu ummah yang paling hebat ialah ummah Nabi Muhammad, kerana Nabi tinggalkan kita tugas dia kepada kita. Maka hukumnya wajib. Tapi wajib itu kalau tuan-tuan baca dalam satu kitab Usulud Dakwah, Dr. Abdul Karim Zaidan. Tuan-tuan cuba rujuk dalam kitab tu, Usulud Dakwah, diterjemah dalam bahasa Melayunya Dasar-Dasar Dakwah, karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau mengatakan hukum berdakwah adalah wajib, tetapi mengikut kadar kemampuan masing-masing. Wajib. Kalau langsung tuan-tuan tidak berdakwah, tuan-tuan menanggung dosa. Kerana itu adalah tugas yang Allah
dan nabinya telah tinggalkan kepada kita, itulah keistimewaan yang ada pada kita. Okeylah tuan-tuan. Kemudian yang terakhirnya di situ saya bawa contohnya ialah pembahagian harta ghanimah. Ni ya. Diriwayatkan bahawa Saidina Umar radhiyallahu anhu tidak membahagikan tanah kepada tentera-tentera Islam pada ketika itu, sebagaimana biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selepas peperangan. Perkara ini disebut oleh Dr. Suqardawi dalam kitab Fiqhud Daulah. Ini saya rujuk di situ ni tuan-tuan. Maka zaman Rasulullah lepas perang, kalau ada harta-harta ghanimah, setengah-setengahnya ialah tanah, maka dibahagi. Tapi zaman Saidina Umar, Saidina tak bagi tanah tu. Akhir sekali ditanya, kenapa wahai Saidina Umar? Ya, kenapa kamu tak bagi? Ya, ada hujahnya banyaklah, tapi antara jawapan Saidina Umar ialah tanah ini adalah bukan untuk kita pada zaman ini sahaja, tetapi untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Maknanya ni akta tanah ke apa? Kita pun tak tahulah. Ni tuan-tuan lagi tahulah bab ni. Bererti tuan-tuan, tanah ni kena kawal. Ya. Jangan bagi pada orang yang ada sekarang semua sekali. Yang generasi akan datang macam mana? Terpaksa beli dengan dia. Kerajaan kena kawal tanah ni. Jangan ni mentang-mentang ada orang ada duit 100 hektar dia seorang. Dia nak bolok. Generasi akan datang nak duduk kat mana? Terpaksa menagih membeli dengan dia. Ketika tu dia up lah setakat mana yang dia nak. Maka kerajaan kena kawal. Ini berlaku pada zaman Saidina Umar. Tuan-tuan bacalah kitab ada Fiqhud Daulah ya. Cuba rujuk dalam tu. Bagaimana hujah Saidina Umar.